Saluran darah anda sebenarnya adalah kuali non-stick grade premium. Tapi nasi putih dan roti yang anda makan setiap hari sedang bertukar menjadi berus besi menyental rakus lapisan pelindung nyawa anda sehingga rosak. Dengar sini. Saluran darah tersumbat bukannya puncanya daripada minyak semata-mata, tetapi karbohidrat ringkas yang melonjakkan gula darah dan mencetuskan keradangan. Dinding arteri yang cedera akan menjadi kasar seperti kertas pasir. Pada saat itulah kolesterol akan melekat seperti kerak minyak degil sehinggalah saluran darah anda tersumbat sepenuhnya. Nak baiki semula lapisan pelindung ini? Segera tukar minyak kualiti rendah di rumah kepada minyak zaitun extra virgin atau minyak avocado. Namun ingat, jangan sesekali gunakan minyak zaitun untuk gorengan suhu tinggi atau ia akan bertukar menjadi lemak trans yang maut dan membunuh arteri anda. Karbohidrat bukan racun. Makan selepas bersenam sebenarnya adalah hadiah untuk otot anda. Kongsikan video ini kepada kawan yang hanya berani makan sayur rebus. Selamatkan saluran darah mereka. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.